Yang ni video ni bukan nak aibkan ke apa sebab kita orang dah penat dah. Inilah punca-punca dia. Kita orang kat bawah tengah buat masa ni. Rumah atas ni, dia tadi dia buang sampah. Kita dah tegur, dia buat bodoh je. Okey, kali ni gaduh-gaduh lah. Yang penting kita hantar balik. Kita nak pulangkan balik sampah dia ni dekat dalam rumah dia. Jangan sini bang. Banyak dah sampah ni bang. Ha? Bukan, dia bukan kali ni je bang. Dia untuk selama-lamanya bang. Kita sama-sama jaga sungai. Dia jadi punca tu, jadi macam ni lah, banjir apa semua. Bukan, dia bukan untuk hari ni je bang. Dia selama-lamanya bang. Okey, tak apa. Sebab dia tak buang ikut. Sebab kita, kerajaan dah sediakan dah tempat kat mana nak lumpur sampah apa semua. Jadi saya terpaksa buat rakaman. Sebab apa? Kita tengah buat pembersihan dekat bawah ni. So bang, minta maaf dekat. Tak sama-sama kita jaga bang. Okey. Buang sampah atas jambatan. UKM bagi. Ha, tengah buat-buat bong sampah balik. Putar!